Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Akbar Ghazali dalam Buletin MBI edisi ke-20 2025. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan fokus utama edisi kali ini. Shell Jalan Hospital Ipoh menjadi pemenang utama kategori stesen minyak dalam anugerah tandas terbaik KPKT atau TOTYA 2025. MBI raih tempat ketiga bagi kategori pihak berkuasa tempatan sempena anugerah inovasi peringkat negeri Perak 2025. 8 orang pelajar dipilih sertai program Youth Exchange Program 2025 Ipoh Fukuoka Student Exchange. Shell Jalan Hospital Ipoh Bahaki Petromat mencatat kejayaan cemerlang apabila diumumkan sebagai pemenang utama kategori stesen minyak dalam anugerah tandas terbaik KPKT atau TOTYA 2025. Hasil kemenangan ini telah melayakkan premis berkenaan menerima hadiah wang tunai RM20,000 beserta CJ penghargaan dan trofi. Anugerah tersebut telah disampaikan Menteri KPKT Ngakomeng kepada pengurus stesen Shell Jalan Hospital Baki Muhammad dalam satu majlis yang berlangsung di Hotel Westin Kuala Lumpur. Anugerah TOTYA merupakan pengiktirafan tahunan KPKT bagi menghargai premis yang mengekalkan standard kebersihan, kualiti penyelenggaraan dan kemudahan tandas awam terbaik. Penilaian ketat dibuat berdasarkan aspek kebersihan, keselamatan pengguna, keberfungsian kemudahan serta komitmen pengurusan dalam menyediakan fasiliti berkualiti tinggi kepada masyarakat. Kejayaan Shell Jalan Hospital ini mencerminkan komitmen berterusan pengusahanya dalam memastikan kemudahan awam di premis mereka berada pada tahap terbaik sekaligus menyokong aspirasi kerajaan untuk memperkukuh budaya kebersihan dan penyelenggaraan tandas awam bertaraf tinggi di seluruh negara. Majlis Bandar Ipoh MBI merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada seluruh warga pengurusan Shell ini di atas pencapaian membanggakan dan berharap kejayaan tersebut menjadi pemangkin kepada lebih banyak premis di bandaraya ini. Satu lagi berita yang membanggakan, Majlis Bandaraya Ipoh MBI berjaya meraih tempat ketiga bagi kategori pihak berkuasa tempatan PBT sempena Majlis Anugerah Inovasi Peringkat Negeri Perak 2025. Kemenangan tersebut dirangkul menerusi inovasi yang dikenali D-Milik I, inisiatif Jabatan Penilaian dan Percukaian MBI. Dengan kejayaan ini, MBI telah menerima wang tunai berjumlah RM5,000, sijil dan piala iringan. Hadiah telah disampaikan Exco Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Perak Teh Kok Lim mewakili Menteri Besar Perak kepada Datuk Bandar Ipoh Zamak Syari Hanifah. Datuk Bandar Ipoh merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada seluruh warga kerja MBI yang terlibat di atas komitmen tinggi dan usaha berterusan sehingga melakar kejayaan bermakna ini. Untuk info, D-Milik I ialah sistem digital bagi permohonan pindah milik harta di bawah Seksyen 160 Akta 171. Sistem ini memudahkan orang awam dengan membolehkan semua urusan pindah milik, menyemak maklumat, memuat naik dokumen dan membuat pembayaran dilaksanakan secara serentak sekaligus menjadikan proses lebih cepat dan efisien. Seramai 8 orang pelajar telah dipilih menyertai program Youth Exchange Program 2025 Ipoh Fukuoka Student Exchange. Program yang dianjurkan di Fukuoka, Jepun dan Ipoh Perak ini dilaksanakan secara bergilir dan pada tahun ini menjadi giliran Fukuoka sebagai tuan rumah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan sumbangan kepada peserta Youth Exchange Program 2025 Ipoh Fukuoka Student Exchange di Ipoh. Hadir sama pada program berkenaan Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak, Ketua Penolong Pengarah Hal-Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perak Fakrunizam Fakrudin, Jabatan Pengajian Am Politeknik Ungku Omar selaku tenaga pengajar kelas bahasa Jepun, Anita Hanim Taharim dan Vice Chancellor Quest International University QIU Profesor Zita Muhammad Fahmi. Penganjuran program Youth Exchange 2035 ini
dijangka terus memperkukuhkan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Jepun di samping memberikan manfaat jangka panjang kepada sektor pendidikan dan pembangunan modal insan di Bandaraya Ipoh. Dalam melahirkan penulisan berita portal dan media sosial yang berkualiti, Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menganjurkan kursus penulisan berita portal dan media sosial baru-baru ini. Kursus yang berlangsung selama 3 hari bermula dari 12 November lepas itu melibatkan penyertaan seramai 23 orang pegawai dan anggota MBI daripada pelbagai jabatan. Penganjuran kursus ini bertujuan meningkatkan keupayaan dan kemahiran pegawai serta anggota MBI dalam bidang penulisan berita, pengurusan portal dan media sosial sejajar dengan keperluan komunikasi digital masa kini. Selain itu juga, kursus ini turut memberi penekanan kepada etika kewartawanan, teknik penulisan berkesan serta penggunaan teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI dan mobile journalism Mojo dalam menyampaikan maklumat. Kursus ini telah dibimbing oleh 2 penceramah berpengalaman iaitu Ketua Biro Sinar Harian Perak Saifullah Ahmad dan Editor Malaysia Gazette Perak Muhammad Afizi Muhammad Said. Majlis perasmian penutupan kursus telah disempurnakan oleh Pengarah Unit Korporat dan Aduan Awam MBI Normala Latif mewakili Datuk Bandar Ipoh. Melalui penganjuran kursus ini, MBI berharap dapat memantapkan keupayaan komunikasi korporat serta memperkukuhkan penyampaian maklumat berimpak tinggi kepada warga Bandaraya Ipoh melalui pelbagai platform digital dan media sosial. Persatuan Pegawai Kanan Majlis Bandaraya Ipoh MBI, Paduan, meneruskan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat apabila menyalurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Baru-baru ini, Paduan menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR. Mereka telah menyerahkan sumbangan kepada rumah anak yatim dan fakir miskin Cahaya Kasih di Ipoh. Program dengan kerjasama Pasaraya Econsave dilaksanakan sebagai usaha untuk meringankan beban pengurusan rumah kebajikan tersebut, termasuk membantu menyediakan keperluan asas serta sokongan moral kepada anak-anak yatim dan golongan fakir miskin yang bernaung di bawah rumah Cahaya Kasih. Terdahulu, sumbangan tersebut telah disampaikan Ahli Jawatan Kuasa Paduan Muhammad Syahriza Azmi mewakili Presiden Paduan IRTS Arif Zainuddin dan Pengurus Econsave Wilayah Utara Shah Effendi Rosman. Paduan dan rakan strategik seperti Econsave akan terus komited dalam menyokong usaha kebajikan serta memupuk semangat prihatin dalam kalangan masyarakat. Program Quick Game 4.0 Ultra Mode anjuran Majlis Bandaraya Ipoh MBI berlangsung meriah dengan pelibatan 21 pasukan menyertainya. Program yang dikeluari oleh Pustakaan Tun Razak, Jabatan Perkhidmatan Komuniti dan Kemasyarakatan ini menjadi platform yang efektif dalam mengukuhkan hubungan antara jabatan selain meningkatkan kemahiran komunikasi serta merapatkan interaksi bersama komuniti luar. Penganjuran Quick Game 4.0 Ultra Mode ini membuktikan komitmen berterusan MBI dalam menyediakan aktiviti bermanfaat yang menyokong pembangunan sahsiah, semangat berpasukan serta kesejahteraan mental dan fizikal warga kerja. Program sehari ini menampilkan 8 permainan utama yang direka khusus untuk menguji ketakasan, strategi, kreativiti dan semangat kerjasama antara peserta. Pemenang bagi pertandingan ini membawa pulang wang tunai dan sijil penghargaan. Terdahulu, Majlis Perasmian Penutup telah disempurnakan Ketua Whip Ahli Majlis MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman yang turut menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-20 2025. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Dan anda jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.